Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi di Fiz Hana Family bersama saya Hana. Hari ni kita orang nak bawa anak-anak pergi healing-healing dekat satu tempat ni, dekat area Kedah juga. Tempat tu pun sekarang ni pun daripada banyak membangun dan buat orang kata apa macam tempat-tempat untuk menarik lah untuk kita nak pergi. So sekejap bila dah sampai sekejap saya akan update lain. Kita orang dah sampai dekat Jeneri. So malam ni kita orang akan menginap dekat di Mama Sele. So korang boleh tengoklah dekat Google. Kat sini hujan seharian ya. Kat sini hujan. Dari kami sampai tadi tu hujan je tak berhenti. Ini bilik homestay yang kita orang menginap malam ni. Ada kolam. Biasalah kat sini suasana kampung kan. Hujan kuat sangat dekat luar. So bila bercakap pun dia jadi tak berapa nak dengar sangat suara kami kat dalam ni. Mami tengok daripada dari pantai. Mem dengan goreng cucu untuk makan petang sama keluarga dan keluarga yang lain. Ada masak je. Ada cucu dia, kari pak dengan cik badak aja semua. Itu je lah. Okay, tempat ini disediakan dapur. Lagi peralatan yang lain. Lauk kita untuk malam ni sup ayam, ayam goreng dan juga ulam. Juga nak buat sambal belacan. Selesai je kami bantu masak kat dapur tu, kami bawa budak-budak ni mandi. Depa kalut sangat dah nak mandi. Hujan pun jadi rejau. Selesai je kita orang makan malam, kita orang ada game sikit untuk family day. Inilah merapatkan hubungan silaturahim antara kita adik-beradik. Good morning. So pagi ni kami nak bawa hampa jalan-jalan dekat sekitar sini. Keadaan kat sini memang tenang lah, memang seronok, suasana kampung. So dekat sini disediakan tempat BBQ, ada 2-3 tempat juga BBQ yang macam ni. Dan ni belakang bilik yang kita orang menginap. So kat sini ada jalan kecil je macam ni. Hampa boleh nampak ada lagi tempat BBQ. So kat situ ada parking, boleh duduk-duduk. Ni kat belakang dia lah. Ada tanaman. So orang kata sedap lah mata memandang kan. Bila kita tengok je macam ni, kita rasa tenang. Bagi kami bila tengok kehijauan macam ni pun kami dah dapat satu ketenangan. Gitulah hampa. Sekarang ni kami menuju ke Dewan, tempat yang kami buat main game semalam untuk family day. Dekat situ juga disediakan tempat masak, meja makan, kerusi. Memang sesuai lah untuk keluarga besar. Tak kalut orang kata. Kalau keluarga besar tu tak kalut dah. So hampa semua boleh tengok di kolam mandi yang ada kat homestay ni. Dekat sini area tempat mandi budak-budak. Dekat situ untuk orang dewasa. Ni kawasan dekat homestay yang kami minat malam tadi lah. Tadi malam kami tak boleh nak lena. Sebab apa hampa tahu tak? Anak kami mandi dekat kolam tu. Lepas tu tiba-tiba dia terjatuh. Ayam tu agak masuk lah hidung dia lah. Mungkin dia macam terkejut sikit. So semalam ni kami nak lena pun tak boleh. Sebab dia macam takut lah. Jadi kami nak sarankan kat hampa. Kalau hampa nak bagi anak hampa mandi kat kolam lah. Kat mana je hampa homestay yang hampa nak menginap tu. Make sure ya. Make sure hampa pastikan anak-anak hampa tu berada dengan hampa. Tambah-tambah lagi yang bawah 5 tahun ke bawah tu sangat bahayalah. Mujak kami ada, kami tengok dia semalam. Kalau tidak tak tahulah apa jadi kan. Nak harap kat abang ni tu memang tak boleh lah. Kecil lagi. So pastikan kalau hampa nak bagi anak hampa mandi, pastikan hampa duduk dekat dia. Tambah-tambah 5 tahun ke bawah tu memang bahaya sangat kan. Lah ni macam-macam. Ni dah pun nak check out. Tadi kami dah siap sarapan pagi apa semua. So suami saya dah pun bawa masuk
Dia dah masuk barang-barang dalam kereta ni, tinggal kami dua ni je lah. Tinggal saya dengan Pia je lah. Okay, ni hari lah sebab kami pun main tidur sini pun saja. Semalam je kami main tidur sini. Semata-mata sebab semalam ada buat macam holiday. Semuanya masa terhad sebab kami semuanya pakat-pakat kerja lah. Tak sempat. Sekarang kita dah nak balik. Bukan balik, kita nak pergi jalan-jalan lagi lah area-area kot ni. Okey hampa semua. So sekarang ni kami nak pergi. Jom kita tanya Fiz dulu nak pergi mana. Kita nak pergi mana ni? Okey semua hampa. Kalau nak tengok kami nak pergi mana dekat kawasan sini yang menarik, hampa tonton video ini sampai habis. Jom. Kami berhenti sat kat tepi jalan ni. Tunggu apa nama mak mentua. Tunggu mak mentua kami lah. Ni, Ame. Apa nampak tak tu bewak? Dia nak buat apa tu? Dia cari apa? Cari makan ke apa? Tahu tu? Apa yang dia nak buat? Tak tahu dia gali apa tu. Dia cari makan ke apa? So kepada hampa semua yang berada dalam keadaan stres, kalau hampa nak hilangkan stres hampa kena pergi bercuti sehari pun jadilah. Lepas tu hampa carilah tempat-tempat yang macam berbukit, boleh tengok kehijauan alam semula jadi. InsyaAllah semua tu membantu hampa hilangkan stres. Macam kami hari ni, kami dah hilang stres kami. Stres tu bukan sebab apa, sebab kerja kita kan. Lepas tu dengan anak-anak. So bila hampa main tempat-tempat macam ni, auto hampa tak ada hilang segalanya stres dalam kepala hampa tu. Macam kami hari ni alhamdulillah kami dah hilang dah stres tu. Minta-minta lepas ni kami balik, kami dapat buat kerja, kami dapat jaga anak-anak, suami, rumah tangga dengan sebaik lagi lah, dengan lebih elok lah kan. Alhamdulillah hari ni walaupun sehari je kami main cuti ni, hilang lah semua tu. Aduh, ketak habis lah. Tak tahu ni masuk jalan mana pun tak tahu lah. Kami dah sesat dah 2-3 kali. Suami saya dah ulang bang tu. Rasanya dah sesat dah banyak kali ni. Nak patah balik sat. Okay, apa semua. So sekarang ni saya berada di Hill Lake View Resort. Kita tengok apa yang menarik dekat sini. Itu mereka dah turun awal. Okey, so sekarang ni kami dah sampai kat sini. Apa tengok memang sangat tenang lah kat sini. Tak tahu nak cakap, memang sangat tenang lah kat sini. Cantiknya. Cantiknya ya Allah. Sangat cantik. Apa tengok ni semua ni ya Allah. Tak tahu nak habaq. Okey, ni pertama kali kami main kot ni. Kami rasa macam onok sangat. So kalau hampa nak main sini boleh lah. Bawa anak-anak main kan. Tapi agak bahaya jugalah. Hampa kena tengok. Hampa tengok diam. Kena perhati mereka dua ni. Biar sini. Duduk kat bawah. Kena tengok anak-anak setiap masa. Tak boleh ralik. Bahaya dengan mereka ni. So bagi pendapat saya, pertama kali saya main kat sini, rasa macam tenang lah. So sekarang ni kami nak pergi cari makan dululah lah. Kat sini pun ada kedai makan. Bolehlah nak makan. Jadi kita tengok mereka jual apa kat sini. Jual apa? Kat sini jual Maggi je. Maggi cup. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke destinasi berikutnya. Tapi kita tak tahu lagi pergi mana. Kita ikut driver lah. Bawa kita. Okey, so kita nak berangkat dah. Oh, cantik weh. Ni baru tempat makan yang betul. Kita tengok apa ada kot ni. Makanan apa ada. Okey, ni menu dia. So kami order laksa. Suami kami dia order bihun sup.
Ni suasana dekat sini lah. Jom.